Penerima pencen dan faedah per keso, jom tengok bila tarikh pembayaran per keso untuk tahun 2026. Cek video ni untuk rujukan nanti. Untuk bulan Januari, anda akan dapat bayaran pada Jumaat 30 Januari 2026. Bulan Februari, duit masuk pada 11 Februari 2026, hari Rabu. Bulan Mac, duit masuk pada 16 Mac 2026, hari Isnin. Bulan April, bayaran dikreditkan pada 20 April 2026, hari Isnin. Bulan Mei pula, anda akan dapat pada 22 Mei 2026, hari Jumaat. Bulan Jun, duit masuk pada hari Rabu 1 Julai 2026. Bulan Ogos, bayaran masuk pada hari Selasa 1 September 2026. Bulan September pula, anda akan dapat bayaran pada 1 Oktober 2026, hari Khamis. Bulan Oktober masuk pada Jumaat 30 Oktober 2026. Bulan November, duit masuk pada Selasa 1 Disember 2026. Last kali bulan Disember, bayaran dikreditkan pada 21 Disember 2026, hari Isnin. Saya dah repost video ni supaya lagi ramai penerima pencen dan faedah per keso tahu juga. Follow isandra.my untuk info best macam ni setiap hari.